Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So, cikgu nak bincang soalan PPT PPT Negeri Pahang bahagian B lah, soalan yang ke-11. Okey, kita tengok soalan 11A diberi 5, 8, 7, 12 darab dengan M sama dengan 1001. So, yang ni pelajar kena tahu 1001 ni ialah identiti. So, matrik identiti ni macam ni. A darab dengan B sama dengan identiti. Maksudnya A darab dengan B sama dengan 1001. Ni identiti lah. Okey. So, kalau nak cari A, kita songsangkan B. Kalau kita nak cari B, kita songsangkan A. Mudah je sifir dia. Okey. So, kalau yang ni A. Yang ni B. Yang ni sama dengan identiti. Okey, soalan ni kita nak cari M. Maksudnya nak cari B lah. Bila nak cari B, mesti songsangkan A. So, macam mana kita nak songsangkan A? So, kita guna formula lah. 1 per. Okey, 1 per. Cikgu tulis terus anak dara. 1 per anak dara tolak bujang comel. Okey, anak A, B, C, D. Anak dara 5 darab dengan 12. Okey, tolak dengan bujang 8 darab dengan 7. Okey, lepas tu yang ni kita songsangkan dia. 12 naik atas, 5 turun bawah. So, 2 ni kita ubah simbol dia. Kalau positif jadi negatif. Negatif 8, negatif 7. So, dekat sini kita boleh selesaikan dia. So, kita selesaikan dia. Okey, cikgu selesaikan kat sebelah lah. Okey, 1 per 5 darab 12, 60. 8 darab dengan 7, 56. So, 56. So, kita tolak dapat 4 dah. 1 per 4. Okey, dekat atas ni kita salin balik. 12, negatif 8, negatif 7, 5. So, semua nombor ni mesti didarab dengan 4. 1 per 4 darab dengan 12. So, kita dapat 3. Okey, 1 per 4 darab negatif 8. So, 1 darab negatif 8. Negatif 8 bagi 4. So, negatif 2. Okey. Ya, 1 darab negatif 7. Negatif 7 per 4. Kita tak boleh kecilkan dia. Kalau yang ni pun sama juga. 5 per 4 kita tak boleh kecilkan dia. Okey, so, mesti dalam bentuk set notasi Okey, so mesti dah bentuk matrik lah. Bentuk matrik, so mesti ada bracket. So, kat sini 1 markah. Dan dekat sini 1 markah. Sangat mudah, 2 markah. Okey, seterusnya kita tengok. Diberi matrik V. So, matrik V ni 6N, negatif 3, 1. Hitung nilai N. Jika penentunya ialah negatif 3. Okey, penentu ni 1 per tu lah. 1 per anak dara tolak bujang comel. Ni bawah ni ialah penentu dia. So, yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. So, penentu dekat bawah saja dekat bawah saja. So, kita selesaikanlah. Anak dara 6, dara 1. Okey, tolak dengan bujang. Bujang ni N lah. Okey, comel negatif 3 sama dengan penentu dia dah bagi negatif 3. Yang ni dah jadi persamaan linear lah. Okey. So, kalau kita selesaikan. So, 6. Yang ni negatif N darab negatif 3. So, akan dapat positif 3N lah. Okey, sama dengan negatif 3. So, selesai seperti biasa. 6 bagi sebelah. 3N sama dengan negatif 3. Tolak 6. So, negatif 9. Bahagi dengan 3, so dapat negatif 3. Okey, kat sini pelajar masuk saja formula 1 markah dan jawapan akhir pelajar 1 markah. Okey, settle 11A dan 11B. Okey, kita pergi kepada 11C. Okey, sebuah sekolah telah mengadakan lawatan di Muzium Diraja Pekan. Mereka dibahagikan kepada 2 kumpulan P. So, kita ada kumpulan P 6 orang guru dan 35 orang murid. Okey, maksudnya 6 guru, 6G. Okey, tambah dengan
35 orang murid, 35M lah. Okey, manakala kumpulan Q 4 orang guru, so 4G tambah dengan murid 25 murid. Okey, jumlah bayaran tiket bagi kumpulan P dan Q. So P disebut dulu So 422. Q 298. Okey, bila jumpa persamaan macam ni, pelajar akan dapat satu markah ni. Lepas tu baru kita tukar dia dalam bentuk metrik. Sebab soalan ni nak kaedah metrik ni. Kaedah metrik. Pelajar tukar bentuk saja dapat markah. Okey, so cikgu tukar bentuk sikit. So 6, 35. Okey, 4, 25. So yang ni cikgu guna G dengan M lah, senang. Guru dengan murid. Okey, sama dengan 422 298. Ni bentuk metrik ni. Ni satu markah. Lepas tu baru kita selesaikan dia. Okey, so bila kita selesaikan dia, GM, guru murid. So yang ni kita bawa pergi sebelah. So akan jadi songsang lah. 1 per anak dara tu. Anak 6, dara 25. Tolak dengan bujang 35. Comel 4. Pelajar je salin saja Okey, lepas tu bentuk dia 25 naik atas, 6 turun bawah. 2 ni tukar simbol. Negatif 35, so negatif 4. Jangan lupa salin yang ni. Selalu pelajar tertinggal. 2298. Okey, kat sini pelajar boleh tekan kalkulator saja So, cikgu ringkaskanlah video ni. Pelajar tekan kalkulator persamaan metrik ni. Guru pelajar akan dapat 12. Okey, murid pelajar akan dapat berapa ni? RM10. Okey, so kat sini ada bentuk metrik ni, ada perkali ni betul satu markah ni. Jawapan akhir satu markah dan satu markah. Sangat mudah. Ni pelajar guna kalkulator lah, menggunakan persamaan linear serentak tu. Okey, settle soalan nombor 11.